korang kat tunggu sini. Ni ada yang tanya doktor mu, kerap sangat ni Braxton Hip Contraction sampai stres. Buat korang yang selalu kena Braxton Hip Contraction ataupun contraction palsu, maksudnya dia bukan real contraction. Itu banyak mengeras tapi tidak sakit lah kan. Tapi kalau dia kerap sangat berlaku, so korang rasa macam mengganggu aktiviti harian, rasa tak selesa, emosi pun jadi stres kan. So apa yang perlu korang buat adalah, nombor satu, korang kena pastikan korang tu cukup air. Minum air mesti kena cukup setiap hari, 2 hingga 3 liter setiap hari. Sebab kalau kita kekurangan air, Braxton Hip tu boleh makin kerap lagi berlaku. So nombor 2, korang kena kurangkan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan perut kita tegang. Contoh korang aktif sangat ke, korang bekerja yang berat ke contoh kan, tu dia boleh menyebabkan perut tu lebih kerap tegang. So korang kena banyak berehat lah, bila bersandar hari Braxton Hip Contraction tu dapat kita kurangkan. So nombor 3, cuba jangan terlalu stres sangat lah, terlalu buat emosi sangat ke. Sebab kalau kita stres ni, dia boleh menyebabkan baby kita pun samalah, perut kita pun boleh jadi tegang, boleh jadi tegang juga, boleh jadi Braxton Hip Contraction. So enjoy je, happy-happy lah. Keempat, kalau korang tidur tu, korang ambil posisi yang perut tu tak mengeras. Contoh, kalau korang nak baring mengiring, bagi masa sekejap, selesa, pinggang belakang tu sapuk dengan bantal ke, depan sapuk dengan bantal, kaki sapuk dengan bantal. So rest dekat keliling bantal tu. Lepas tu korang gosok-gosok perut, bagi perut rehat dulu. So nanti dia akan lembut. Lepas tu tidur. Macam tu dalam keadaan badan selesa. So nanti contraction tu dia kuranglah berlaku, Braxton Hip Contraction tu. Tapi kalau kata korang sekejap pusing ke kiri, sekejap baring lurus, sekejap pusing ke kanan. So bila setiap kali kita pusing tu perut mengeras, setiap kali pusing tu perut keras. Korang buat yang ni dulu. InsyaAllah boleh bantu korang untuk improvekan, untuk kurangkan kekerapan Braxton Hip Contraction. Semoga bermanfaat. Kalau suka info doktor mu, jangan lupa like, share kat kawan-kawan. Dan paling penting jangan lupa follow. Nanti boleh tengok next info untuk ibu-ibu hamil. Bye. Jumpa lagi.